Hai Publikers, tahukah kamu ada kabar mengerikan dari negeri tetangga? Di negeri tetangga ada sebuah restoran yang kabarnya mencuci sisa makanan pembeli dan diolah menjadi makanan siap jual. Sumpah ngeri sekali, joroknya mirip di negara-negara Asia Selatan. Yang suka makan kat luar, dengar ni. Ada orang kantoikan restoran nasi kandar di Seremban, basuh makanan dia dan jual semula. Ada yang cakap makanan tersebut mula-mula dibuat sup, kemudian dibuat kari, kemudian yang last sekali dia buat kicap. Ada yang cakap buat sambal boleh kan. Makanan tersebut dibasuh kalau tak habis. Jangan buat macam tu untuk restoran. Sila jujur dan amanah, itu tanggungjawab dan akan dipersoal di kemudian hari, kerana orang yang membeli dia expectation untuk mendapat makanan yang bersih dan baru dan sedap. Assalamualaikum dan terima kasih hari ini adalah berkenaan isu ada sebuah restoran di Negeri Sembilan di mana telah jadi viral dalam media sosial, mana ada pekerja restoran di belakang restoran telah recycle semula sisa makanan, di mana telah viral dalam media sosial. Dan kami difahamkan ada sebenarnya orang yang memviralkan perkara ini, mereka bukan pelanggan. Sebenarnya mereka ada satu agenda ataupun target untuk perkara tertentu dan jatuhkan imej restoran ini di Negeri Sembilan ni. Jadi saya harap di mana pihak pengusaha restoran ini pun telah buat satu laporan polis untuk tindakan polis dan MMC dan kita akan bawa kes ni ke MMC supaya mereka mendapat hukuman setimpal. Di mana trend hari ini kita boleh lihat di media sosial orang di luar sana sesuka hati mereka boleh buat viral dan sebagainya, dan akhirnya merosakkan perniagaan orang Islam. Apabila melibatkan peniaga orang Islam, bukan main lagi, jadi memang viral. Memang bukan viral sikit, memang viral sangat. Kalau dibandingkan orang bukan Islam, ada kebanyakan restoran masih tak guna halal kononnya restoran mereka halal, benda tu tak viral. Yang jadi mangsa ni orang Islam yang selalu jadi mangsa. Bila berlaku satu perkara, dia jadi viral dalam media sosial. Jadi saya haraplah perkara ni, kita yakin dengan siasatan yang apa yang berlaku pada hari ini, kita akan dapat satu keadilan kepada pengusaha restoran di Seremban ni, di mana saya mintalah pada netizen jangan percaya bulat-bulat apa yang diviralkan. Kita perlu kaji
pengadu yang buat ambil tindakan, buat rakaman dan sebagainya, mereka sepatut kalau nak buat aduan secara rasmi kepada mana-mana agensi. Jangan buat sesuka hati viralkan perkara ni sehingga punca pendapatan restoran ni akan terjejas. Dan kita akan desak MMC perlu membuat siasatan terhadap mereka dan dapat satu keadilan kepada pengusaha restoran ni. Maka saya harap pada netizen jangan percaya bulat-bulat apa yang berlaku dalam video tersebut. Video tersebut pun mereka ambil fokus dekat orang tu dan sebagainya. Kalau nak jadi bahan bukti, perlulah ada bukti yang kukuh. Jangan main ambil gambar, macam ambil video dan sebarkan begitu je. Ini adalah satu kesalahan. Okey, saya sebagai aktivis masyarakat, saya Rizwan Ikhlas. Saya harap pihak polis perlu siasat pihak berkenaan siapa yang tularkan video ni, bukan MC saja. Biasa kes ni, pengalaman saya dah 20 tahun dalam sebagai aktivis masyarakat, kita tak nak kes ni tendang sana tendang sini. Ini ada satu penjelasan. Kita tak nak pergi MC kata kena refer balik ke polis. Kita nak dua-dua pihak perlu siasat perkara ni dan saya yakin pihak polis selama ni pun memang cukup kerjasama lah. Dalam pengalaman saya bekerja hampir 20 tahun, memang pihak polis pun memang memberi kerjasama yang cukup bagus. Dua-dua pihak polis pun kena siasat, pihak MC pun perlu siasat. Memang isu ni isu amat serius dan saya akan follow up untuk mustahil lah barang dah pelupusan tu kita nak masak bagi kita pun dah berniaga lama lah. Saya ingat benda tu mustahil lah saya rasa satu penganiayaan lah. Saya kata dia buat benda ni macam satu penganiayaan dan kira insyaAllah lah kalau benda tu kita akan betulkan balik. Memang kita asalnya kita masa dulu saudara ni Manikanda ni selalu dah 3 tahun dah dia ambil barang-barang pelupusan daripada kedai kita dah 3 tahun. So benda tu kita boleh pelupusan ni kita tak boleh makan lagi dah benda tu. Only binatang pasal itu kita bersihkan benda tu. Kalau kita biarkan benda tu dia rosak bau tau, kari semua kan. So kita bersihkan untuk bagi kita nak bagi walaupun haiwan kita tak boleh hina macam tu. Betul tak? Kita bersihkan nak benda tu nak bagi elok lah. Itu saja. Itu tujuan kita, bukan lain. Sebagai pelanggan kita tak marah pasal apa, dia sampai pelanggan bila dia nampak dia berhak mengadu. Tapi cara tu tak kena pasal apa dia viralkan. Boleh bincang dengan kita, ni tak bincang terus masuk viral menjejaskan perniagaan kita. Patutnya dia tanya dulu. So kita nak betulkan keadaan, cakap cerita yang sebenar. Benda tu patutnya tanya management dulu. Dia tak tanya semua tahu dia viral. Ini saya ada ke satu fitnah tak kira tak menasabah lah saya kata. Viral lah masuk, orang dah komplain. Itu yang KKM ambil tindakan, itu memang patut. Kalau saya pun sebagai pegawai kerajaan, saya akan ambil tindakan viral. Perception, salah faham ni. Perception orang. Dia kata, ada ke benda tu basuh? Tapi saya rasa inilah kata penganiayaan tau. Something like revenge, kita tak tahulah. Pasal apa dia nak pergi dapur sampai nak ambil gambar? Padahal dia tu bukan pelanggan kita tau. Bukan pelanggan kita. Why? Question mark. Tapi kita tak nak tuduh tau. Kita anggapkan dia sebagai pelanggan. Dia datang, dia nampak, dia viral, okeylah viral. Tapi dia tak rujuk tau. Dia patut boleh bincang dengan manajemen. Dia terus dia hukum orang boleh ke macam tu? Tak boleh. Macam KKM tu kita tak boleh salahkan pasal apa? Memang kerja dia. Bila orang komplain mesti dia kena ambil tindakan. Itu kita akur. Apapun keputusan dia orang kita terima. Kita tak ada kata kita bantah, tak ada. Tapi ini pun kira kebaikan untuk restoran. Jadi adakah pihak itu nak ambil tindakan undang-undang kepada penyebar
menyebar video tu? Tak, kita tak fikir lagi, belum lagi. Tak, kita tak buat. Pasal apa? Benda ni baru bermula. Melainkan dia ada unsur-unsur lagi fitnah, dia buat lagi viral yang tak menasabah. Yes, kita ambil tindakan. Sekiranya tak ada habis ini, kalau betul boleh terima, kita tunggu keputusan. Kita laporan polis kita dah buat. Kita tunggu laporan polis macam mana, dan juga KKM. Kita harapkan KKM je. Ini berkaitan dengan kesihatan. Bukan hal lain, kecurian ke jenayah ke, tidak. Ini alamiah kesihatan. So kita tundukkan jawapan daripada KKM saja. Kalau KKM kata benda tu tak betul, kena akur lah itu. Dah bermula daripada kita bermula pada tahun 2016 lah. And then untuk Ramanayas tu kita dah start daripada tahun 1956. Tak pernah berlaku begini kan? Tak ada. Ini first time lah. Nak menunding jari, nak kata itu salah, ini salah, tak guna, no point. So kita just follow what are the procedures, apa yang termasuk dalam undang-undang, we just follow itu. Nama saya Manikanda Krishnasamy, yang macam RB Restaurant kan. Dia sentiasa bagi saya barang pelupusan makanan untuk haiwan-haiwan liar lah. Saya yang sentiasa malam, saya setiap hari selepas pukul 12 atau 1, saya datang kutip. And then yang saya minta dengan owner, basuhkan daging-daging atau apa-apa yang sisa-sisa. Pasal kalau kena minyak, haiwan-haiwan itu akan dapat kurap. Lagipun semua restoran saya minta basuh, bukan restoran RB saja. Yang macam ni saya buat sejak 5 tahun selepas PKP sampai sekarang lah. Sampai sekarang tak tinggal masa. Walaupun masa tu singkat, pukul 7 saya start untuk kutip sampai pukul 1, bukan untuk haiwan liar saja, macam haiwan kucing, tikus, burung, banyak lah. Setelah kemarin jagat dunia maya dihebohkan dengan pekerja Bangla di Malaysia mencuci sayuran dengan menceburkan seluruh badan ke air cucian, belakangan ini publik Malaysia digemparkan oleh laporan media dan temuan otoritas setempat terkait praktik tak bermoral sejumlah restoran yang diduga menjual kembali makanan sisa pelanggan. Makanan yang seharusnya dibuang justru dikumpulkan, diolah ulang, lalu disajikan kembali kepada konsumen lain. Praktik ini jelas melanggar standar kebersihan, etika bisnis, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Pihak berwenang Malaysia langsung turun tangan melakukan inspeksi, menyegel beberapa tempat usaha, dan menjatuhkan sanksi tegas. Kasus ini memicu kemarahan publik karena menunjukkan lemahnya pengawasan serta rendahnya tanggung jawab sebagian pelaku usaha terhadap keselamatan konsumen. Peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa industri kuliner tidak hanya soal rasa dan harga, tetapi juga integritas dan kebersihan. Kepercayaan pelanggan adalah segalanya, dan sekali dikhianati, dampaknya bisa merusak citra seluruh sektor kuliner di Malaysia. Semakin hari semakin terbongkar kuliner di negara tetangga kita ini banyak yang jorok dan tidak higienis. Wah, isu ini memang mengejutkan dan buat ramai orang rasa geli hati bila dengar dakwaan ada restoran Kitar semula sisa makanan pelanggan memang terus hilang selera nak makan luar. Dalam industri makanan, kebersihan dan amanah tu asas paling penting. Orang datang makan dengan harapan makanan yang disediakan segar, bersih dan selamat. Kalau betul ada peniaga yang ambil jalan pintas macam ni, memang tak boleh diterima langsung. Tapi dalam masa sama, kita juga kena adil. Dalam video ni pun ada penjelasan daripada pihak restoran bahawa makanan yang dibasuh tu sebenarnya untuk pelupusan dan diberi kepada haiwan liar, bukan untuk dijual semula kepada pelanggan. Kalau itu yang sebenar, maknanya berlaku salah faham besar. Isu macam ni memang bahaya sebab sekali viral, reputasi perniagaan boleh jatuh sekelip mata walaupun belum tentu bermasalah. Saya setuju satu perkara penting yang disebut. Netizen jangan mudah percaya bulat-bulat video viral tanpa konteks penuh. Sekarang ni zaman media sosial. Rakaman pendek tanpa penjelasan boleh terus buat orang menghukum. Sedangkan dalam undang-undang dan keadilan, siasatan dan bukti kukuh tu wajib. Sebab tu, peranan pihak berkuasa macam KKM dan polis memang penting untuk tentukan fakta sebenar. Kalau benar berlaku fitnah atau manipulasi persepsi, itu juga satu kesalahan serius.
Perniagaan makanan bukan mudah nak bina kepercayaan pelanggan. Ada restoran yang bertahun-tahun jaga reputasi, tapi satu video tular boleh musnahkan segalanya. Jadi, sesiapapun yang nampak sesuatu mencurigakan, sepatutnya lapor secara resmi dahulu, bukan terus viral tanpa pengesahan. Dalam masa sama, kes ini juga jadi peringatan kepada semua pengusaha restoran. Amalan pengurusan sisa makanan kena telus dan jelas. Walaupun tujuan sebenar mungkin untuk haiwan atau pelupusan, proses itu perlu dibuat di tempat sesuai supaya tak timbul syak wasangka pelanggan. Dalam dunia F&B, persepsi pelanggan sama penting dengan realiti operasi. Apapun, kita tunggu keputusan resmi siasatan. Kalau salah, memang wajar dikenakan tindakan tegas demi keselamatan pengguna. Kalau tak salah, nama restoran juga perlu dibersihkan supaya kepercayaan pelanggan kembali. Keadilan mesti untuk kedua-dua pihak, pengguna dan peniaga. Kesimpulannya, isu ini mengajar kita dua perkara besar. Kebersihan makanan tak boleh dikompromi. Dan budaya viral tanpa fakta juga boleh memusnahkan kehidupan orang lain. Jadi, sebagai masyarakat, kita kena lebih bertanggungjawab sebelum berkongsi atau menghukum. Korang rasa kes ni salah faham atau memang ada kecucian? Tulis pendapat korang di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak kupasan isu semasa serantau. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.